too deep. I will not let myself cause my heart so much misery. I will not break the way you did. You felt so hard. I've learned the hard way to never let it get that far. Because of you, I never strayed too far from the sidewalk. Because of you, I learned to play on the safe side so I don't get hurt. Assalamualaikum. Kami ingin mengucapkan Selamat bersara kepada isteri tercinta, pada emak tersayang Cikgu Aini binti Mustafa. Tahniah Mak kerana kami percaya dalam menjadi guru terbaik di sekolah Sepanjang tempoh perkhidmatan. Terima kasih Mak atas segala jasa dan budi dalam mencurahkan ilmu kepada semua anak didik. Dan juga kepada kami semua. Alhamdulillah. Kini tiba masanya untuk Mak berehat. Okey, selamat berehat Mak daripada dunia pendidikan. Daripada sibuknya duniawi, daripada kesibukan tugas. Semoga Mak dan Ayah Semoga Mak dan Ayah Dapat menikmati hari-hari persaudaraan ini lebih indah daripada hari-hari sebelumnya, dengan penuh ketenangan, kesihatan yang baik dan kegembiraan yang berpanjangan. Senang, enjoy, dah tak boleh stres dah. bersama ahli keluarga. selamat bersara Mak. Selamat bersara Mak. Selamat bersara kepada Mak. Selamat bersara Mak. Selamat bersara Mak. Selamat Hari Selamat Hari Ibu. Selamat Hari Jadi. Selamat Hari Guru yang terakhir. Dan selamat bersara. I love you. Kami sayang mak sama-sama. Kami sayang Mak sokmo-sokmo. I love you. Kami sayang Mak sama-sama. Kami sayang Mak sokmo-sokmo. Bye-bye. 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 On the sidewalk. Because of you, I learn to play on the safe side so I don't get hurt. Because of you, I try my hardest just to forget everything. Because of you, I don't know how to let you understand. Because Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini merupakan sebuah detik yang penuh makna. Bukan mudah untuk mengucapkan selamat tinggal kepada seorang pengetua yang telah begitu lama menabur bakti. Dan lebih daripada itu, Cikgu Aini juga merupakan seorang sahabat yang telah bersama dalam banyak perjalanan kehidupan. Sepanjang perkhidmatan, Cikgu Aini bukan sekadar memimpin sebuah sekolah, tetapi turut membina harapan, membentuk masa depan dan meninggalkan jejak yang besar dalam hati ramai insan. Kepimpinan Cikgu Aini sentiasa tenang, berhemah dan penuh kasih sayang terhadap warga sekolah serta anak-anak didik. Sebagai sahabat lama, saya amat mengenali kepribadian Cikgu Aini, di mana seorang yang tidak pernah mencari pujian tetapi sentiasa memberi yang terbaik dalam setiap amanah. Banyak cabaran yang telah Cikgu Aini lalui, banyak kejayaan juga yang telah diraihkan, dan semua itu telah menjadi saksi kepada kesungguhan serta keikhlasan Cikgu Aini dalam dunia pendidikan. Persaraan ini bukanlah perakhiran sebuah perjuangan, tetapi ia juga merupakan permulaan kepada fasa kehidupan yang lebih damai bersama dengan keluarga tercinta. Namun saya percaya, walaupun tugas rasmi telah berakhir, jasa dan kenangan Cikgu Aini akan terus hidup dalam ingatan kami semua. Terima kasih di atas persahabatan, sokongan dan juga segala budi yang telah ditinggalkan sepanjang perjalanan hidup ini. Semoga Allah SWT sentiasa mengurniakan kesihatan yang baik, ketenangan jiwa dan juga kebahagiaan yang berpanjangan kepada Cikgu Aini dan juga keluarga. Selamat bersara sahabatku Cikgu Aini, jasamu tetap kukenang dan persahabatan ini insya-Allah akan sentiasa kekal di hati. Sekali lagi selamat bersara kepada Cikgu Aini
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Tuan Haji Abdul Rahim bin Embo, YDP PIBG Sekolah Menengah Kebangsaan Tengku Lela Segara, ingin mengambil kesempatan ini mengucapkan selamat bersara kepada Puan Pengetua Cikgu Aini binti Mustafa. Saya sekali lagi mewakili semua ahli jawatan kuasa mengucapkan selamat bersara kepada cikgu. Semoga dengan persaraan ini cikgu bertambah ceria, bertambah sihat di samping keluarga tercinta. Dan juga kami daripada PIBG mengucapkan banyak terima kasih di atas perkhidmatan cikgu di Sekolah Menengah Kebangsaan Tengku Lela Segara. Semoga usaha dan pengorbanan cikgu di sekolah mendapat balasan dan mendapat ganjaran daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga dengan persaraan ini saya mengharapkan cikgu dan keluarga berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cikgu Azman PKH. Saya Cikgu Syahrul PKK. Ingin mengucapkan selamat bersara Puan Pengetua. Terima kasih. Terima kasih lambat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bersara kepada Puan Pengetua, Puan Hajah Aini binti Mustafa. Semoga sentiasa dikurniakan kesihatan yang terbaik dan selamat berbahagia selalu bersama keluarga tersayang. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Untuk Puan Hajah Aini binti Mustafa, kami mengucapkan selamat bersara dan semoga sihat sentiasa. Guru-guru tingkatan 6 mengucapkan selamat bersara Cikgu Aini. Assalamualaikum. Kami dari pekerja swasta mengucapkan selamat bersara Puan Pengetua. Semoga sihat selalu. Choose Aini dan Nation. Kuat. Lagi sekali. One more time. Kuat sikit. Aduh. Okay, one more time. Kuat sikit. Louder. 1, 2, 3.